Kakak rasa adik dah tinggi sikit lah. Mestilah. Lah, ibu pun rasa macam adik makin tinggi sikit. Yalah. Seronok tak jadi tinggi ni? Seronok sangat. Ya, itulah ibu rasa macam adik dah makin tinggi sikit daripada 2 minggu lepas. Yang ni adik, ibu nampak lah perkembangan adik. Nampak tinggi sikit. Kakak pun ibu rasa ada tinggi sikit. Macam mana? Ibu dah nampak sikit perkembangan adik, dah nampak tinggi sikit. Kakak pun ibu rasa macam dah tinggi sikit. Seronok tak? Seronok. Rasa tinggi kan? Sebab itulah ibu selalu kata dengan korang kena ambil benda ni. Ni adalah sokongan tambahan korang. Maksudnya untuk pembesaran korang. Actually, ibu bagikan diorang boost grow ni dah 2 minggu lah. So kalau katakan nak lebih lama lagi, orang kata dalam tempoh 3 bulan tu korang boleh nampak lah result dia. Ibu punya result tu dah boleh nampak lah, dia ada ketinggian sikit, 2 minggu dah boleh nampak. Okay, so dekat dalam ni dia ada ingredient yang sangat baik untuk bantu anak, pembesaran anak lah. So ingredient yang ada dekat dalam ni ada leucine, kalsium, vitamin D, vitamin K tu dengan zinc. Antara ingredient ni memang sangat baik lah untuk pembesaran anak-anak. So macam mana korang? Korang suka tak rasa dia? Sudah. Rasa buah-buahan.